Dan ambillah peluang dengan diskaun yang kita bagi 300 ni sampai akhir tahun ni. Sampai 31 Disember 2025 sahaja. Hello semua, kembali kita ke TikTok Shop Hangout Podcast, tempat di mana kita akan berbincang, mengupas pelbagai topik yang tengah hangat sekarang berlaku di platform TikTok Shop. Tak kisahlah berkenaan dengan video ke, live ke, ataupun apa-apa saja topik yang berlaku di platform TikTok Shop. So, hari ini kita ada satu tetamu khas dari agensi kerajaan. Kalau you guys pernah dengar MyPo, pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak apa, jangan risau. Hari ini kita akan berkenalan dengan lebih deep lagi berkenaan dengan MyPo. So, berada di sisi saya ni adalah Encik Akhtar Sahari, Ketua Bahagian Komunikasi Corporate MyPo. Assalamualaikum Cik Akhtar. Waalaikumsalam. Apa khabar Luqman? Khabar baik. Mungkin Cik Akhtar boleh perkenalkan diri sikit tentang Cik Akhtar. Okey, Luqman, terima kasih. Saya Akhtar Sahari, Ketua Komunikasi Korporat Perbadanan Harta Intelek Malaysia. MyPo tu adalah singkatan kepada Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Dan hari ini saya akan berkongsi dengan semua berkaitan kepentingan kita nak lindungi kita punya brand. Ataupun kita punya jenama ataupun kita punya produk. Satu topik yang agak penting untuk semua, especially business owner lah yang ada jenama, yang ada produk sendiri. Okay, so Cik Akhtar, mungkin tadi kita dah kenali nama panjang MyPo tu apa, Perbadanan Harta Intelek. Tapi kita nak kenali lebih dalam lagi. Mungkin ramai yang tak pernah dengar tentang MyPo, tapi dia tak tahu apa fungsi MyPo ni. Mungkin boleh Cik Akhtar kongsikan secara ringkas apa sebenarnya MyPo, kenapa harta intelek ni penting untuk peniaga, terutamanya yang berniaga di platform TikTok Shop. Okey, Luqman. Perbadanan Harta Intelek Malaysia ni adalah sebuah agensi kerajaan tadi Luqman dah sebutkan, dan MyPo ni merupakan agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ataupun KPDN. Dan MyPo menyambut ulang tahun yang ke-23 tahun ni. Dan tadi Luqman dah sebut, penting ke tak penting sebenarnya orang nak tahu tentang MyPo dan juga apa peranannya. Saya pun nak tahu juga. Jadi MyPo sebenarnya ni Luqman kan, sebenarnya MyPo ni adalah sepatutnya MyPo ni adalah merupakan sahabat karib kepada usahawan, ataupun lebih tepat lagi kepada pemilik perniagaan atau pemilik harta intelek. Bila sebut harta intelek nanti orang pun kata benda harta intelek kan? Macam tinggi sangat kan nak fikir pasal harta intelek ni. Harta intelek ni adalah sesuatu idea yang telah diterjemahkan dalam bentuk yang kita boleh nampak, ataupun kita panggil sebagai aset yang sangat bernilai sebenarnya. Apa dia? Iaitu kalau saya sebut ni mesti orang tahu. Iaitu trademark. Trademark merupakan satu daripada 6 komponen yang ada lah. Okay. Ataupun biasa kita sebut cap dagangan, trademark, ataupun orang kata brand, biasa kita dengar, ataupun logo, ataupun nama sesuatu produk, nama satu-satu perniagaan. Itu yang pertama. Yang keduanya copyright, itu orang biasa dengar lah. Trademark, copyright. Copyright ni kita dengar copyright ni macam lagu, buku, manuskrip, even lukisan, hasil karya yang kita buat, yang kita terjemahkan dalam bentuk yang kreatif, dan yang mungkin benda ni satu benda yang dekat dengan ramai orang, iaitu kertas kerja ataupun proposal. Itu pun boleh copyright. Proposal tu sebaik-baiknya kita lindungi dia sebelum kita share dengan orang lain. Kadang-kadang kita pergi present dekat company A, kita present dekat company B, kita present dekat kawan-kawan, over the coffee, tengah minum teh, tertarik kat mamak, kita bawa ni ni my proposal lah. Proposal tu sebenarnya sebaik-baiknya kita lindungi di bawah akta copyright, ataupun kita daftar sebagai satu untuk kita melindungi kita punya hasil kerja. Kalau tidak, nanti orang lain akan senang-senang ambil idea kita. Dia kata jadikan dia punya. Saya tak setujulah dengan awak punya idea ni, macam tak best je, contohlah kan. Tapi dalam masa sama, dia buat benda yang sama. Selalu dengar tu. Jadi orang panggil apa? Salin kulit. Biasalah kita dengar salin kulit kan. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Okey, itu copyright. Yang ketiga, patent. Ini semua orang tahu. Tetapi
banyak orang dia kadang-kadang dia confuse antara patent dengan trademark. Saya nak patentkan saya punya logo, boleh tak? Itu dah satu benda yang memang silap lah sebenarnya. Patent ni, Roman, dia adalah satu inovasi. Okay. Dia ada satu proses untuk menyelesaikan satu masalah. Dan juga patent ini adalah satu benda yang kebanyakan patent ni dia dalam bentuk yang fizikal. Even dalam phone ni ada satu benda yang kita boleh patentkan dalam ni. Dalam phone ni, kalau tengok Roman ya, dia ada banyak komponen harta intelek yang ada. Contohnya, kalau nama telefon ni ada nama dia. So nama tu trademark. Nama tu trademark, okay. Dia punya apps dalam ni, banyak apps ni itu dilindungi di bawah copyright. Dan dia punya reka bentuk dia ni, kalau telefon tu dulu adalah telefon yang kecil, ada yang panjang, ada yang tebal yang boleh buka, tentu kan. Itu di bawah industrial design. Saya nak sebut yang tadi 3 kan. Okay. Copyright, trademark, copyright, patent, dan seterusnya adalah industrial design. Industrial design ni, okey, peniaga-peniaga TikTok boleh dengar yang saya nak bagi tahu ni. Sila dengar ya guys. Terutamanya mereka yang menghasilkan baju yang ada design yang mereka cipta sendiri, design tu. Dia design tu bukan maksud yang dia punya corak tu, tapi design baju tu, dia punya cutting dia. Ataupun tudung. Dia tudung dia ada macam-macam lah bentuknya. Telekung pun sama, telekung pun ada juga bentuk dia yang unik. Itu dilindungi di bawah industrial design. Jadi ramai usahawan sebenarnya, adalah usahawan yang terkenal, usahawan fashion yang datang di Maipu untuk dia orang protect dia orang punya design. Sebab kalau kita tak protect kita punya design, nanti orang lain ambil. Betul lah tu. Sangat-sangat penting untuk kita melindungi kita punya reka bentuk. Dan reka bentuk yang satu lagi ni Luqman, bukan saja pada pakaian ataupun tudung apparel, tetapi pada reka bentuk, contoh kita menghasilkan botol minyak wangi atau botol air mineral itu yang ada shape tu, juga dilindungi di bawah industrial design. Kalau yang nak besar sikit, kereta lah, bentuk kereta, bentuk motor, dia semua dilindungi di bawah reka bentuk perindustrian dipanggil ataupun industrial design. Itu yang ke-4. 4 trademark, copyright, patent, yang keempat. Yang keempat kan. Yang seterusnya adalah petunjuk geografi. Okey, yang ni mungkin jarang lah jarang orang dengar lah. Tapi kalau saya sebut durian Musang King. Okey. Keropok Leko, batik Terengganu, Cencaluk. Okey. Apa lagi? Sabah Tea. Banyak lagi ya. Itu semua merupakan harta intelek yang turut dilindungi di bawah petunjuk geografi lah. Oh, boleh ya? Boleh. Tetapi, Roman, bukan semua orang boleh lindungi petunjuk geografi tu. Petunjuk geografi ni adalah suatu produk ataupun produk lokal lah, lokaliti yang dia tu berasal daripada satu tempat tu yang dimulakan. Contoh Harum Manis Perlis. Ini banyaklah orang cakap pasal Harum Manis Perlis. Harum Manis Perlis ni memang berasal daripada negeri Perlis. Sebab apa ditanam dekat sana dekat sedap? Sebab suhu dia, keadaan tanah dia hanya sesuai ditanam di Perlis. Jadi kerajaan negeri Perlis melalui Jabatan Pertanian Negeri Perlis telah mendaftarkan Harum Manis Perlis itu di bawah petunjuk geografi. Maknanya Luqman mana? Saya memang asal KL. Okay, contohlah Luqman tanam buah mangga Harum Manis di KL. Okey. Lepas tu you nak jual, you letak nama Harum Manis Perlis, tak boleh. Tak boleh lah. Walaupun you bawa benih tu daripada Perlis. You tanam dekat KL. You letaklah nama Harum Manis KL. Orang KL kan? Ataupun Harum Manis Melaka, Harum Manis Terengganu, dia tidak boleh menggunakan nama Harum Manis Perlis sebab itu adalah exclusive right kepada Jabatan Pertanian Negeri Perlis, khususnya untuk Negeri Perlis. Itu petunjuk geografi. Interesting. Musang King, samalah semua. Banyak batik Terengganu, Cencaluk dan sebagainya lah, itu semua didaftarkan sebagai petunjuk geografi. So ada 5. Yang ke-6 ni jarang sangat orang dengar. Susun atur lita bersepalu, yang tu memang dalam komponen elektronik tu adalah. Jadi itu memang semiconductor company yang orang-orang macam kita ni biasanya dia tak ada lah.
Itu bukan kira macam pattern lah ataupun industry design. Itu adalah circuit di dalam tu. Ah. Sesuatu bahan-bahan elektronik tu, circuit di dalam tu, yang tu didaftarkan. Tetapi memang jarang kita menerima permohonan untuk circuit untuk dilindungi dekat Malaysia. Yang paling banyak trademark. Trademark lah. Yes, cap dagangan. Tapi cap dagangan tu dia hanya lindungi nama jenama tu sajalah kan? Okey. Untuk cap dagangan ni atau kita biasa panggil trademark ni, dia banyak. Sama ada kita boleh daftarkan kita punya nama kita sendiri. Okey. Contohlah Luqman kan. I nak trademark nama Luqman lah nanti. You trademark nama you Luqman, tapi you kena buat dalam bentuk yang unik. Oh. Dalam bentuk nama tu buat yang unik sikit, dan you nak daftar atas perniagaan apa? Makanan ke, pakaian ke, boleh. Nama kita sendiri. Yang keduanya logo, of course lah. Logo kita tu juga mestilah logo yang unik, yang tidak, kalau sebaik-baiknya dia tidak boleh sama macam orang lain punya. Dan yang paling penting ni saya nak pesan lah kepada peniaga usahawan TikTok Shop ni lah. Kalau you ada brand sendiri, yang you nak buat brand tu, logo yang you cipta tu, mestilah tidak merujuk kepada your service or your business. Contoh Luqman lah. Usahawan tu dia nak jual kek. Okay. Logo dia tu tak boleh ada gambar kek lah. Kalau orang pelik. Pasal apa tak boleh ada gambar kek? Okay. Jadi nanti saya akan beritahu. Ataupun you jual burger. You tak boleh logo you tu ada burger. Dia tidak boleh. Itu prinsip asas dia trademark. Dia tidak boleh merujuk kepada represent you punya produk, you punya business, your services. Tak boleh. This mesti something yang unik, yang tidak refers to your product or your services. Contoh klasik yang saya suka bagi biasa kepada siapa-siapa yang saya bagi penerangan adalah Apple. Brand Apple. Okay. Apple ni dia tak jual buah. Dia tak jual jus Apple. Dia tak ada pun ladang Apple. Tetapi dia jual telefon, dia jual tablet. Itu satu contoh klasik. Yang kedua, contoh lokal. Kadang saya sebut nama ni, kadang orang kata, oh you nak promote tak. Kadang ada contoh jenama dia tu, dia letak nama, contohlah nama Itik. Tudung Itik. Okay. Contohlah kan. Okay. Apa kaitannya Itik tu dengan tudung? Tak ada. Jadi itu maksud saya. Maksudnya, kalau kita nak buat jenama satu produk atau satu servis kita ni, jangan refer tu kita punya produk atau services. Tujuan apa? Kita nak memudahkan proses pendaftaran. Sebab orang selalu kata, daftar trademark ni lama lah. Kadang sampai bertahun saya tunggu. Famous question. Kan? Itu isu yang selalu kita terima, dia kata sangat lama. Okey, proses trademark ni, dia minimum kita boleh buat speed up as sependek 4 atau 6 bulan. Oh, okey. 6 bulan tu biasa 6 bulan lah. 6 bulan, 7 ke 8 bulan. Itu proses yang orang kata clear cut case. Jangan jadi lama ni kadang-kadang. Dia hantar, bila dia hantar tu, dia tidak menepati ciri-ciri untuk mendaftarkan trademark. Macam salah satu sebut tadi, dia letak nama mungkin sama lebih kurang macam orang lain yang telah pun didaftarkan terlebih awal, ataupun yang dia logo tu yang lebih kurang sama macam refer to product ataupun servis dia. Kita akan buat bantahan awal kepada pemohon. Bila kita buat bantahan awal tu, dia nak kena buat rayuan, dia have some process yang dia kena lalu. That's why proses tu panjang. Kalau clear cut case biasanya minimum 6 atau 8 bulan atau 12 bulan. Lebih kurang macam tu. Kalau ada yang lama tu, kalau ada setahun lebih. Sebab itulah proses dia yang panjang tu. Jadi saya nak pesan juga kepada TikTok Shop punya usahawan lah. You pastikan sebelum you nak daftar tu, you kena tengok dulu you punya logo tu mestilah menepati ciri-ciri yang saya sebut tadi lah. Kalau kita ada satu jenama, kita tak sure boleh daftar ke tak boleh daftar ni. Sebab kalau kita masuk dalam pendaftaran, nanti Maipo tolak pendaftaran tu untuk bantahan bagi buat bantahan, dia akan panjang proses tu. So kita nak shorten the process. So saya pesan kepada usahawan TikTok Shop ni, supaya bila dah ada jenama, satu jenama atau logo tu, you datang ke Maipo, kita ada satu yang kita panggil servis kita adalah preliminary search and advice, ataupun semakan awal lah dipanggil. Carian dan juga semakan awal. Maknanya datang ke Maipo tak mahal, Luqman. Bayar 250 je. 250 sahaja datang ke Maipo. So kita akan buat semakan dan carian, dan kita akan
keluarkan surat dalam tempoh sebulan kepada usahawan untuk kita memaklumkan yang logo ini boleh diteruskan untuk didaftarkan. Ataupun logo ini tidak boleh diteruskan, why? Oh, kita akan bagilah. Sebab dia logo dia macam ni, yang ni macam ni. So yang tu kita boleh buat adjustment balik. Kita balik dapat surat tu dan kita buat adjustment. Dan baru kita datang ke MyPo balik. So, bayar 250, kita akan buat semakan awal dan kita akan bagi jawapan dalam tempoh sebulan. 250 je. 250 saja sebulan. Tak mahal. Okay, kejap lagi kita akan go lagi deeper tentang apa yuran-yuran lain yang terlibat untuk mendaftar kita punya harta intelek Okay. So, kita dah belajar. Banyak panjang untuk you guys fahamkan apa itu MyPo, apa fungsi dia, apa itu cap dagangan, ada berapa jenis. Tadi ada berapa jenis? Ada 6 ya. Ada 6 yang kita dah belajar. Okay. So, Cik Atta, saya boleh dikatakan follower MyPo dekat TikTok especially. Saya suka sangat tengok admin TikTok MyPo buat konten, memang sangat santai. And sekarang ni ada banyak posting yang saya nampak tentang jenama Local 300. Tak kisah dekat semua social media MyPo lah. Mungkin boleh Encik Atta terangkan apa itu jenama Local 300 itu untuk semua orang tahu. Ini berita yang sangat baik lah sebenarnya kepada semua usahawan untuk mendaftarkan mereka punya trademark ataupun logo ataupun jenama. Tadi Lokman disebut jenama Local 300 tu adalah merupakan satu kempen menyokong kempen kementerian iaitu KPDN yang menggalakkan untuk orang ramai menyokong barangan lokal dengan dia kempen dinamakan jom beli lokal. Jadi untuk kita support program tu, MyPo juga turut bersama dengan kementerian yang ini first time Luqman MyPo ni dah 23 tahun pernah bagi diskaun. Okey. Jadi diskaun tu banyak pula tu. Berapa banyak tu? Banyak. Maksud 300 tu, kalau sebelum ni, maknanya sekarang ni, sebelum ada kempen ni, kos untuk membuat pemfailan trademark adalah RM950. Okay, understand. RM950, taklah banyak. Sebenarnya kalau kita tengok, RM950 ni, sebenarnya untuk berapa lama tu? Untuk 10 tahun. Okey. RM95 tak adalah mahal pun. RM950 untuk 10 tahun. Betul. Berbanding dengan benefit yang mereka dapat. Sebenarnya bila kita daftarkan kita punya trademark ni, sebenarnya benefitnya sangat-sangat tinggi dan juga bernilai lah. Nanti saya sambung pasal 300 tu. Sebab kita dah banyak terima aduan-aduan yang berkaitan ni. Oh, saya ada logo je tapi orang lain ambil. Orang lain guna. Jadi contohilah seorang usahawan terkenal kita iaitu saudara Khairul Aming. Okey. KA. KA ni kita tahu lah dia memang bersedia tau sebelum dia buat bisnes. Maknanya apa? KA ni cerita. Dalam TikTok dia cerita, dia pergi sendiri dekat office MyPo. Dia buat sendiri tau. Dia datang sendiri dekat office MyPo. Masa tu kami kat Bangsa. Dia protect dulu nama dia, nama bisnes itu, nama brand itu. Dan bila berlaku baru-baru ni, tahun lepas tak salah saya kan, bila ada orang yang jual menggunakan nama dia boleh ambil tindakan undang-undang. Sebab dia dah daftar. Katakanlah pada KA ni tak daftar dulu trademark dia punya brand. Berleluasa lah orang. Jadi orang yang macam-macam orang lah yang jual atas nama dia tu, dan nak ambil tindakan pun agak susah sebab dia kena turun naik ke mahkamah sivil. Sebab dia tak protect, dia tak lindungi. Jadi langkah bijak yang dibuat oleh KA itu harus menjadi ikutan kepada semua usahawan TikTok Shop. Berbalik kepada jenama 300. Okey. Saya sebenarnya datang sini, kita nak offer lah ni. Kita nak offer kepada semua usahawan TikTok Shop yang ada logo, yang ada brand, datanglah ke mana-mana cawangan MyPo di seluruh negara. Kita ada di utara, di selatan, tengah, Sabah, Sarawak dan di Petaling Jaya HQ kita, untuk kita mohon mendapatkan potongan harga sebanyak RM300. Daripada RM950 kepada RM650 saja, Luqman. Peluang yang sangat-sangat baik yang saya rasa tak boleh dilepaskan oleh semua usahawan. RM650. Offer ini hanya sampai bulan 12 saja. Bulan Disember.
So you guys kena cepat-cepat lah. Technically RM950 tu tak adalah mahal pun untuk 10 tahun. Tapi sekarang ni saranan daripada kementerian sendiri menerusi MyPo, you guys dapat kempen jenama lokal 300 ni lah, whereby you guys akan dapat diskaun RM300. So daripada $950 diskaun 300, total $650 $650 untuk 10 tahun juga. Masih untuk 10 tahun. RM65 RM65 jadi. Untuk setahun. So siapa yang tak pernah daftar lagi tu, mungkin boleh consider dah. Pergi je saja dekat HQ ataupun mana-mana cawangan MyPo yang berdekatan untuk daftar you punya jenama lah. Okay. Dia dokumen dia taklah banyak sangat yang perlu submit ni Luqman. Kalau kita punya nama sendiri, bawa IC je, yang memang kita bawa ke mana-mana pun, dan juga ataupun borang SSM, Pakatan Nama Syarikat. Kita memang letakkan syarat je, sales je, dia punya jualan setahun je yang bawah RM500,000, itu yang paling mudah untuk kita bagi kelulusan lah. Maju datang saja. Yang kita memang nak menyokong usahawan lokal ni. Mereka kadang kata, yalah kita faham berbadan untuk usahawan ni bila nak buat pemfailan ataupun nak daftar dari mana kata mahal-mahal. So kita bagi diskaun 3 tu memang banyak. RM650 ni insya-Allah sangat-sangat berbaloi. Luqman, insya-Allah. So dari apa yang Cik Alta dah sentuh tadi pasal fungsi MyPo, kepentingan apa semua tu, dengan kempen Jom Lokal 300 ni, itu dah sangat-sangat baik dah untuk you guys protect you punya jenama. So Cik Alta, why do you think that this package ini sangat penting? I mean bukan setakat untuk peniaga TikTok Shop sajalah, bahkan untuk semua usahawan-usahawan digital. Tadi saya sebutkan harta intelek kan. Sebenarnya selain daripada kita ada harta dalam bentuk yang kita nampak kan, rumah, kereta dan apa benda saja, harta-harta yang berharga yang kita ada ni, sebenarnya perniagaan kita ataupun khususnya jenama ataupun logo kita ni atau produk kita ni merupakan harta kita sebenarnya Luqman. Di mana harta itu perlu dilindungi daripada diambil dicuri lah. Saya suka perkataan dicuri selalu ni, sebab kadang-kadang betul lah tu. Harta kita ni, walaupun harta kita ni macam-macam tak nampak sebenarnya, dalam bentuk logo, dalam bentuk brand, dalam bentuk inovasi, kadang-kadang benda tu tak nampak, tetapi itulah headset yang orang lain nampak. Ada peluang dia curi jenama orang tu dan dia jual untuk dia dapat keuntungan dia sendiri. Jadi pentingnya kepada usahawan di luar sana, terutama usahawan di bawah TikTok Shop ni, kita ni, bisnes kita ataupun nama ataupun jenama kita ni merupakan aset yang sangat-sangat berharga, yang aset yang sangat bernilai tinggi yang perlu kita lindungi. Yang pertama, kita perlu protect lah. Kita perlu protect macam mana yang dilakukan oleh ramai usahawan termasuk dengan KA tadi. Kita perlu protect. Yang keduanya, kita boleh leverage kita punya brand. Contoh sebagai satu jenama brand kat Malaysia lah, yang maknanya kadang-kadang dia punya jenama tu bila dah terkenal, kita boleh licensekan kepada orang lain. Okay. Kita boleh buat perniagaan franchise. Saya nak maklumkan, kalau kita ada brand, kita nak franchisekan kita punya brand ataupun produk kita tu, syarat utama dia mestilah dia dah daftar dia punya IP tu dekat MyPo ataupun brand jenama tu dekat MyPo. Itu syarat utama. So kita boleh licensekan, kita boleh buat franchise, dan kita boleh kita nak collaborate dengan mana-mana pihak. Contoh kalau kita nak berusaha-sama dengan syarikat luar negara, dia nak tengok kita punya brand ni dia protected ke tak. Sebab dia nak pastikan kalau dia invest dalam company ni, brand dia tu mestilah dilindungi. Dia tak mahu ada risiko lain bila dia dah invest, ada orang lain boleh ambil brand you untuk dia ciplak dan dia dia jual untuk keuntungan dia. So banyak benefit, banyak manfaat kepada usahawan untuk daftarkan dia punya atau lindungi dia punya jenama khususnya ataupun produk dia. Kita punya brand ni atau logo ni, bila kita daftar, kita boleh pindah milik kepada orang lain. Contohlah kita nak pindah milik kepada anak kita, kepada suami kita, kepada isteri kita. Dia ada proses dia juga. Maknanya jenama kita tu dia tak akan mati begitu saja. Faham? Dia boleh ditransfer, diwariskan kepada siapa-siapa yang kita rasa sepatutnya untuk kita yang boleh terima kita punya brand ataupun kita punya nama.
Itu antara benefit dia. Dan sebenarnya Luqman, saya nak juga bagi tu kepada usahawan, jadikanlah melindungi harta intelek atau jenama ni sebagai satu benda yang kita masuk ke dalam list kita sebelum kita menjalankan perniagaan. Maknanya, yelah, orang nak berniaga ni mesti ada SSM. SSM, betul. Jadi, selepas SSM tu, sepatutnya melindungi kita punya brand tu. Kadang-kadang kita macam ni, Rahman. Kita jual ni lah, buat suka-suka je. Kita pun jual. Masuk kat TikTok. Lepas tu jual kat mana-mana media sosial. Tiba-tiba meletup. Orang lain dah nampak lah. Dia ambil nama tu, dia daftar dulu. Prinsip asas trademark ni, first to file. Siapa daftar dulu, dia punya. Jadi jangan menangis lah. Faham? Jangan menangis di bucu katil. Kalau ada orang nampak opportunity tu dulu. Jadi kita nak make sure kita tak tahu produk kita tu boleh meletup. Tiba-tiba meletup. Dah meletup lah. Lepas tu kita pula lupa nak daftar. Kita jual. Orang lain pun ambil nama kita. Dia daftar dulu. Mypo tak tengok siapa punya. Dia tengok siapa buat dulu. Jadi orang tu dapat. Jadi keuntungan kepada orang tu. Itulah dia antara benefit atau kepentingan kenapa perlunya mereka daftar dia punya jenama atau brand. Okay, so untuk peniaga yang nak upgrade menjadi TikTok Shop Mall, one of the requirement dia adalah you need to have a brand authorization, di mana jika anda nak mendaftar nama jenama anda tu dekat platform TikTok Shop, perkara pertama dia yang paling utama adalah to have trademark. So that's why kita adakan episod ni untuk ceritakanlah sentuh pasal kepentingan mendapat trademark untuk jenama anda. Okey, untuk soalan yang seterusnya kan Cik Atta, jenama lokal, kempen jenama lokal 300 ni dia terbuka untuk semua ke ataupun ada certain seller saja yang boleh apply? Okey. Untuk kempen jenama 300 ni kita terbuka kepada semua usahawan PMKS lah. Perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana, yang khususnya kepada usahawan yang dia punya jualan setahunannya di bawah 500,000. Dan macam mana nak daftar, nak mohonkan macam mana, sebelum mohon tu saya syorkan kepada semua usahawan untuk melawati ataupun melayari kita punya portal di mypo.gov.my dan dapatkan maklumat dalam tu sebelum buat pemfailan. Dia pemfailan ni tak boleh secara online. Kena pergi office lah. Ya, dia kena buat secara fizikal di mana-mana saja kita punya pejabat di Petaling Jaya ataupun di Cawangan. Pejabat wilayah. Kita ada di utara, di tengah, di Melaka, di selatan Johor, Sabah, Sarawak dan juga di Kuantan dan juga pejabat-pejabat satelit. Kita ada di Terengganu, kita ada di Tawau, kita ada di Kelantan, Kota Baru, kita ada di Kedah, kita ada di Ipoh. Untuk kita membuat pemfailan. Prosesnya tak susah pun, senang je. Tapi macam saya cakap tadi, kalau kita tak sure boleh ke tak boleh ni, datang dulu untuk dapatkan package yang 250 tadi. Untuk kita pastikan jenama ataupun logo kita ni memang boleh didaftarkan. Kadang-kadang jenama kita ni yang kita nak daftar ni kadang-kadang sama macam orang lain. Kita pun nak tiru lah. Itu tak boleh tau. Kadang-kadang ada lah beberapa kes yang memang viral jugalah. Dia cuba nak, orang kata apa, orang tu punya brand dah meletup-letup, sale dah tinggi. Jadi dia cuba nak ambil mungkin dari segi image dia sikit, color ke, reka bentuk dia nak ambil, dia nak apply kat dia punya logo. Tak boleh. Kalau kita dapat, kita akan buat bantahan lah. Ataupun bukan kita pun bantah, orang pemilik jenama asal pun akan bantah. Dan satu lagi, make sure kalau kita nak semak dulu boleh tau. Dekat logo, dekat sistem online Mypo ni, kita boleh semak logo-logo ataupun jenama yang telah didaftarkan. Lepas itu kita tengok, ni dah ada. Tak payahlah kita nak buat. So, mana yang dah ada tu, kita jangan ikut. Kita buat yang idea kita sendiri. Itu pesanan dan nasihat saya kepada usahawan. Okay guys, banyak pesanan-pesanan yang tinggalkan daripada Encik Atta untuk semua. Apa-apa pun kalau tak tahu, masuk saja website Mypo. Kat mana tadi Encik Atta? www.mypo.gov.my. Mypo, M-Y-I-P-O. Yes, betul. Okay, ejaan dia kena betul. Kalau tidak kan tak jumpa. Tak jumpa kan marah lagi kita cakap tak jumpa kan. Okay, one interesting question Encik Atta. Apa cabaran utama yang Mypo pernah hadap
bila nak bila you buat macam awareness tentang kepentingan daftar jenama ni? Of course lah, yang pertamanya mereka ni rasa itu mahal. Macam saya sebut tadi, dia tidak ada istilah mahal dalam kita buat perniagaan ni. Bila saya sebut tadi contoh 950 ataupun nol paliskan 650 untuk tempoh yang lama, 10 tahun. Untuk tempoh 10 tahun. So kita punya jenama ataupun kita punya brand ni akan dilindungi di bawah undang-undang ni selama 10 tahun. Tak ada siapa pun boleh curi. Kalau orang contoh kalau katalah ada orang yang cuba tiru ataupun curi kita punya jenama atau kita punya brand, yang ambil tindakan penguatkuasaan adalah KPDN. Di bawah KPDN dia ada bahagian penguatkuasa. Jadi kita buat aduan, contohlah ada company A kita dapat tahu yang dia dah curi, dia dah gunakan jenama kita yang telah kita protect di bawah Maipo, buat aduan di KPDN, penguatkuasa akan pergi rampas semua barang-barang, baju ke tudung ke apa semua dekat mana-mana lah. Yang orang yang curi tadi dia boleh ambil tindakan undang-undang dan dia boleh rampas pun barang-barang tu. So kiranya buat report dekat KPDN lah. Yes, betul. Bukan dekat Maipo bukan kat Maipo. Okey, tak perlu buat report polis ke macam mana ke no. ataupun terus untuk buat tujuan report? ni dia tak perlu buat report polis pun sebenarnya, sebab dia KPDN punya penguatkuasa tu dia dah ada satu punca kuasa untuk diambil tindakan kepada orang yang cuba meniru, orang yang dah meniru, yang dah yang dah curi jenama ataupun brand orang lain. Dan kita banyak tengok pun sebenarnya KPDN ni dah banyak operasi yang dia buat di bawah op jenama tiruan atau barang-barang tiruan ni, op ciplak apa semua ni, dah banyak tindakan yang dia ambil. Jadi memang itu cabaran kita sebenarnya. Cabarannya macam saya sebut tadi, antara cabarannya orang kata mahal. Bagi saya bukan isu mahal, tapi kepentingan yang kita harus letakkan bila kita buat satu perniagaan. Yang keduanya, bagi dia, sebab dia kata betul lah mendaftarkan trademark ataupun cadangan IP ni sebenarnya tak wajib. Tak macam SSM katanya. Jadi suka saya sebut kat sini, walaupun tak wajib, tetapi faedah benefit yang dia dapat tu sebenarnya lebih menguntungkan kepada dia, dan dia akan mengalami kerugian yang besar kalau dia tak daftar, di mana orang lain yang ambil peluang didaftarkan nama yang kita punya dulu, dan dia pun ambil keuntungan ke atas apa yang dia nampak yang kita dah buat. Jadi kita harus meletakkan kepentingan perniagaan itu melebihi segala-galanya, sebab ini hasil titik peluh kita, Rukman. Betul lah. Bayangkan kita ni tak tidur siang malam duk fikir brand apa nak buat ni, kadang duk upah orang, bayar lagi konsultan, buat logo, tapi kita tak daftar. Itu satu benda yang tak harusnya berlaku lah. Jadi mereka perlu protect dulu. Jadi memang kita banyak jumpa, saya tahu alhamdulillah sekarang ni, memang bila kita buat kempen kat luar, bila kita buka kita pergi turun padang, ramai yang datang. Ramai yang daftar sebab ini adalah aset kita. Mungkin kita tidak ada aset yang lain yang kita tak ada rumah besar. Kita pun biasa-biasa je. Tapi perniagaan kita ni meroket. Itulah aset kita yang paling penting, yang perlu kita lindungi, yang perlu kita protect. Lebih-lebih lagi dalam dunia tanpa sepadan sekarang ni. Betul. Orang pergi tengok dekat TikTok, dia pergi tengok kat media sosial sana, media sosial sini. Oh, dia ambil sana, dia ambil sini, dia ambil. Jadi kita ni, perniagaan kita ni sentiasa terdedah kepada pencuri. Orang yang tak bertanggungjawab ni, dia tengok je mana sale yang bagus. Oh, bagus sale yang meroket. Tengok logo tak brand, tak daftar. Sebab kita, mana-mana orang ataupun public, dia boleh check dekat dalam sistem di Maipo ni. Sebab kita ni open source. Kita tak ada, semua orang boleh akses apakah jenama ataupun brand telah dilindungi. Sama dia jenama luar negara ataupun jenama lokal. Yang boleh kita semak-semakkan. Yelah, nampak dengar kan you guys, banyak kepentingan faedah kenapa perlu daftar you punya jenama perniagaan. Kalau tak penting, memanglah tak wajib kan, tapi kalau tak penting, tak adalah Khairul Amin kita yang dah buat sale berjuta-juta tu decide untuk daftar jenama beliau so that tak kena curi. Sebab dah pernah ada orang yang opportunis yang ke arah yang salah. Okey, ke arah yang salah, dia tirulah sebiji-biji dia punya packaging, dia punya balang sambal tu. Betul. Dia punya jenama, sampai bila orang
beli, ada orang beli, masalahnya bila orang beli and dapat produk tu, dia dapat yang tak semenggah. Okay, sambal tu terlebih minyak lah, warna dia hitam lah, tak merah yang macam Khairul Amin jual apa semua kan. Okay, so we almost to the end of this episode. Apa kata-kata akhir yang Encik Atta nak share kepada penonton TikTok Shop Hangout Podcast berkenaan dengan trademark perlindungan ni. Jadi saya memang menyerulah kepada semua usahawan TikTok Shop yang juga bakal menjadi usahawan di TikTok Shop ni, jadikanlah pendaftaran jenama atau trademark ni di MyPool sebagai satu benda yang penting, ya, yang perlu kita ada dalam list perniagaan kita. Dan bila kita dah lindungi kita punya jenama, kita punya brand khususnya, kita dah tak perlu risau lah. Maknanya sekarang ni kita boleh buat keuntungan yang sebanyak yang mungkin, dan mungkin akan ada pihak yang nampak bila kita tu maju, dia nak collaborate dengan kita. Dia nak buat investment dalam syarikat kita. Jadi pentingnya kita mendaftarkan kita punya jenama ataupun brand kita ataupun logo kita ataupun produk kita. Dan kita nak pastikan kita ada exclusive right kepada kita punya brand kita sendiri. Ada orang pernah berlaku, dia berniaga bertahun-tahun, rupanya orang lain dah curi nama tu. Satu kerugian kepada dia sebab bila dia orang lain dah daftar, dia kena rebrand. Yelah, nak kena tukar semua. Bila nak kena rebrand ni banyak lah cost lagi. Packagingnya, promotion semua dah buat apa, jadi satu kerugian. Jadi kita nak elakkan semua tu berlaku. Saya pesan kepada usahawan TikTok Shop supaya lindungi kita punya jenama. Dan ambillah peluang dengan diskaun yang kita bagi 300 ni sampai akhir tahun ni, sampai 31 Disember 2025 sahaja. Jadi serbulah mana-mana kita punya kaunter, buat permohonan, dan kita akan dapat keuntungan yang sepatutnya kita dapat. Pegawai-pegawai MyPool sedia menanti kehadiran anda. Betul. Alright, so you all dah belajar banyak benda tentang perlindungan harta intelek daripada Encik Atta sendiri, Ketua Bahagian Komunikasi Corporate MyPool. So you all kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa pertanyaan, you all boleh masuk saja ke www.myipo, ejaan dia MYIPO, mypo.gov.my, betul lah? Betul. Okay, ataupun hubungi saja mana-mana cawangan HQ ke MyPo sendiri untuk bertanyakanlah soalan-soalan yang you all nak tahu tentang perlindungan harta intelek, pendaftaran dan sebagainya. Okay, terima kasih kepada Encik Atta kerana sudi meluangkan masa untuk ceritakan tentang kepentingan perlindungan harta intelek. MyPo ada slogan tak yang mungkin nak share dekat audience? Cuma kita untuk kempen kita yang yang kempen yang 300 ni, kita punya tagline kita. Okay. Lindungi jenama lokal, tembusi pasaran global. Wah, lindungi jenama lokal, tembusi pasaran global. Untuk pasaran global tu next episode lah Luqman kita cerita. Boleh kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. So once again terima kasih Encik Atta sudi hadir ke TikTok Shop Hangout Podcast. Dan and if you guys kalau ada tetamu ke topik ke yang you all nak kita orang sembang, kita orang lepak dekat podcast ni, boleh DM saja. Dan with that, bye bye. Jumpa lagi.